Hadiah nombor 1, 10 gram, nombor 2, 5 gram, nombor 3. Kita boleh buat kaedah auto debit, potongan terus. Duit yang ada dalam akaun bank kita, syarikat Public Good akan potong. Boleh. Kita boleh menabung sikit demi sedikit dalam akaun kita sendiri. Kaedah akaun gap tanpa komitmen bulanan. Jadi, ada beberapa kaedah menabung melalui syarikat Public Good. Cuma, saya bimbing, bawah bimbingan saya 2 kaedah saja. Pertama, kaedah akaun gap menabung tanpa komitmen bulanan. Menabung serendah 100. Ada duit simpan 100, 200. Tak ada komitmen lah. Maknanya bulan ini tak nak menabung, bulan depan baru nak menabung, tak ada masalah. Kaedah akaun gap. Go Accumulation Program. Itu saya bimbing, bawah bimbingan saya, kaedah pertama. Kaedah kedua, tuan-puan, kaedah auto debit, potongan terus. Serendah 100 saja. Duit yang ada dalam akaun bank kita, syarikat Public Good akan potong. Emas akan terkumpul dalam akaun kita sendiri. Kalau kita buat kaedah auto debit ni kan, serendah 200 sebulan, kita akan layak cabutan bertuah tiap-tiap bulan. Kita akan tahulah siapa yang menang hadiah. Lucky draw. Tiap-tiap bulan kita akan tahu. Hadiah nombor 1, 10 gram, nombor 2, 5 gram, nombor 3, 1 dinar, nombor 4, 1/2 dinar, nombor 5, 1 gram, nombor 6, 0.5 gram. Tiap-tiap bulan kita akan tahu siapa yang menang hadiah emas. Jadi ada rezeki kita akan dapat.